pegang gigi dia. Saya nak pegang. Cari kat TikTok je lah. Baik-baik. Sini tempat makan. Sana tempat dinosaur. Kita John. Naik. Go naik. Wow. Kak Mami. Kejap. Oh, di sini lawa sikit. Snow Grove. Makan tak pokok. Tu anak. Jom Kak, jalan. Tempat makan. Ni ada tempat live band, tapi lagu Cina. Tu penyanyi dia. Tempat ni romantik sikit lah. Bawah tu Sakura Steamboat tu macam best. Renovate kot, tengah kemas-kemas lah. Nak makan? Ya, jom. Ini lawa. Sakura Steamboat. Steamboat gitu lah ya. Satu kepala berapa? Lawa. Steamboat dia macam tu. Nampak? Gitu. Tapi kita tak makan sini lah. Anak kita kecil lah. Buatnya dia baling batu ke, main api ke. Tak selamat. Kita makan tempat biasa je. Nice. Kedai ujung ni ada orang Indonesia ni yang paling murah. Nasi goreng dia baru RM9. Sup dia baru RM10. Yang lain semua agak a bit pricey lah. Hari ni SBS sangkap sambal bihun sup. Budak-budak suka. Ini antara yang murah lah agak sikit. Yang lain semua agak pricey lah. Nasi goreng kampung RM9. Bihun sup berapa? RM10. Ni tadi RM22. Kedai yang murah kedai ni. Ada naik Indonesia ni kat ujung ni, pintu masuk kedai dekat ujung sini.
gambar dengan slot. Minat no dengan slot. Ya. Ya Allah. Jalan-jalan. Ni ambil. Sini. Permainan apa tu? Insect lah. Serangga-serangga. Yang apa nama dia ni kak? T-Rex. Tiger. Yang ni Elephant. Lion. Bukan. Mana? Zirafa. Okay. Lion. Triceratops. Tu. Badak. Rhinoceros. Elephant. Ni baru Triceratops. Pegang hidung dia, pegang hidung dia. Pegang hidung dia. Tu. Okey, dah. Cepat. Takutnya. Duduk. Okay, 1, 2, 3. Adik. Ada. Triceratops. Dah. Yo. Okay, dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu. 1, 2, 3. Ni tak tahulah yang ke berapa ekor ni. Banyak juga dinosaurnya. Takut dia tergigit betul-betul. Pegang sangat. Pegang dinosaur. Pegang. Dinosaur baby. Lion fox. 1, 2, 3. Tu. Alright. Okay, dah. Cepat tepuk. Kenapa? Kita dah nak balik. Bye. Kita pulang semalam.